Hi guys, welcome back to Gadget. So hari ni kita ada barang yang terpaling limited edition lah, iaitu Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2 Limited Edition. Yes, kalau dah namanya limited edition, tak ramai lah yang ada. Jadi, jom kita unboxing nak tengok macam mana limited edition ni. Yang aku punya ni adalah size 50 dan juga transition ruby. Kalau untuk limited edition, dia punya charger case ni akan warna hitam. Kalau yang biasa tu warna coklat lah. So, dan kita dapat dia punya unit. Okay, untuk pengetahuan anda semua, dia punya limited edition ni worldwide hanya ada 7,500 unit je. Sekarang kita punya nombor 4,723. Baiklah, inilah dia limited edition untuk Ray-Ban Meta Gen 2. So, kalau tengok kat sini, dia transparent, cuma dia punya finishing ni jenis yang matte. Kalau Oakley, anda boleh tengok dekat channel Izami Gadget, dia ada buat untuk Oakley punya warna transparent. Dia punya warna tu warna yang jernih lah, dia real transparent lah. Dia punya material tu material yang clear, tapi yang ni adalah material yang matte. Not bad. Mungkin yang ni akan lebih kemas sikit lah sebab jenis yang matte. So, takkan ada kesan cap jari semua tu. Okay, sekarang kita try pakai. Macam ni. Oh, tak ada lah. Kat Malaysia tak ada benda tu. Hai Meta, take a picture. Hai Meta, take a video. Dah shoot video ni. Okay, inilah POV dia. Nampak? Inilah nombor limited tu. 4723 daripada 7,500 pieces. Limited edition. Stop the recording. Hey Meta, play the music. Hey Meta, stop the music. Nanti kena copyright. Kalau anda bukan nak kata kurus sangat, kalau berat dalam 75 ke 80 lah, memang sesuai lah untuk ambil saiz 50 ni. Kalau saiz yang besar sikit, saiz apa seterusnya? Lupalah, 53 kot kalau tak silap lah. Itu memang agak besar sikit lah. Aku dah cuba yang Gen 1 sebelum ni, memang besar. Tapi kali ni, dia punya saiz yang 50 ni, yes lah, memang ngam-ngam untuk berat yang macam ni lah, yang rupa macam ni. Baiklah, lihat pada bahagian kamera dia bersaiz 12 megapiksel. Ini adalah kamera ultra wide. Kalau tengok bahagian tepi ni ada dia punya speaker dan ada 5 mikrofon, 2 pada bahagian kiri dan kanan, 1 pada bahagian hidung ni. Untuk storage dia pula dah cukup besar, 32GB. So dah boleh simpan dalam 1000 lebih gambar. Dan untuk berat dia pula, peringan je, untuk saiz 50 ni dalam 51 gram. So dah second generation, Meta dah semakin garang lah untuk buktikan yang dorang nak cipta smart glasses yang sebetul-betulnya, yang sebijaknya. Contohnya kita ada smart ring, smart watch, smartphone dan sekarang kita ada smart glasses. Lebih banyak lah features yang lebih menarik akan datang. Meta pun baru je lancarkan satu lagi glasses yang lebih bijak, yang mana dia boleh go through any data. Ini ada display lah dekat dia punya screen ni. Itu lagi ganas. Tapi macam biasa, mungkin takkan dapat lah untuk guna ciri tu dekat Malaysia. Mungkin 3-4 tahun lagi baru dapat guna. Sebab sekarang ni, even yang Meta Ray-Ban ni pun tak banyak ciri yang boleh kita pakai. So, aku baru first time gunakan. Kita tak tahu lagi berapa dia punya battery life. Belum cuba. Mungkin ada video review nanti. Okay? So guys, nampaknya ini saja video kita kali ni. Dan shout out to Abel Izami Gadget, Datuk Izami Gadget, sebab dah tolong belikan cermin mata ni. Daripada jauh lagi dia tolong bawa. Thank you Abel. Macam biasa, jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe channel Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.